mahat dan sebagainya untuk kita buang bahagian yang kita nak untuk kita timbulkan dia. Simple. Okey, seterusnya arca mobile. Arca mobile ni ialah bahan yang digunakan yang membolehkan dia bergerak. Okey, arca untuk dijadikan arca. Okey, arca ni boleh bergerak, boleh digantung ataupun boleh diletakkan di satu tempat. Kalau diletakkan di satu tempat dia kinetik tetapi dia berpusing. Okey, kalau mobile dia digantung di atas dan dia berputar. Okey. Clear. Okey, ni adalah nota untuk jenis-jenis arca yang perlu kita tahu. Arca stabil, arca assemblage, arca timbulan, arca mobile, arca dinding dan arca kimpalan. Okey. Boleh go through dan faham untuk kita buat next project kita. Alright. Okey, sekarang kita pergi kepada jenis-jenis arca. Arca digunakan dalam dua jenis. Yang pertama cakap arca berfungsi dan arca estetika. Okey, kita pergi pada arca berfungsi. Arca berfungsi ni dicipta yang dengan menggunakan bahan-bahan yang boleh digunakan untuk tujuan kepentingan seperti kegunaan harian, contoh seperti kerusi, tempat duduk kan, bench ataupun buaian ataupun jokan-jokit itu ialah arca jenis berfungsi. Seterusnya arca jenis estetika iaitu arca yang diperagakan dalam tujuan tertentu untuk menghayati nilai keindahannya. Contoh kita buat satu arca di tengah-tengah taman, kita tak boleh guna dia, tak boleh duduk, tapi dia mencantikkan suasana. Dia ada cerita di sebalik arca tersebut. Itu arca estetik. Contoh macam kat rombot kat mana-mana, tak contoh kan, kalau kita pergi Ipoh, ada satu rombot yang ada kacang dia letak kat rombot tu. Kenapa? Sebab kat situ ialah menggelembu, kacang menggelembu. So arca tu semata-mata untuk kita menghayati, dia untuk domestik punya produk. Itu ialah arca estetik. Dapat? Okey, 5 minit. Jadi saya harap anda semua dapat faham tentang arca. Apa-apa pertanyaan boleh terus direct kepada cikgu. Kita jumpa lagi next class. 5 minit kita go through untuk tajuk seni reka.